tak ni melakukan hubungan lelaki ni lagi. Nak? Hati, bicara hati ke hati. Buat dirimu yang sering menyalahkan Tuhan. Kenapa aku jadi seperti ini? Ada juga yang memilih jalannya sendiri. Walaupun sedar salahnya jalan itu, tetapi mahu. Ramai yang memandang hina dirimu. Seolah-olah mereka melihat kotoran yang jijik. Mereka mengherdikmu, mencacimu. Namun engkau tetap terus tabah demi mempertahankan nalurimu, sekalipun tanpa menghiraukan hak jasad. Hakikatnya, tiada siapa yang mengerti perasaanmu. Hanya mereka sepertimu yang memahami dirimu. Tetapi orang di luar sana hanya tahu menyalahkan, bukan mengarahkan, apatah lagi membetulkan. Usah peduli siapa dirimu pada masa yang dahulu. Yang berlalu, biarkan ia berlalu. Saat hinanya dirimu, lepaskan ia pergi. Yang paling penting adalah hari ini, waktu ini, dan saat ini. Jadi, adakah kita terus ingin menderhakainya? Sedangkan kita telah diberi nikmat nyawa, walaupun dahi ini tidak pernah sujud kepadanya. Masih ada peluang. Masih ada cahaya di ufuk sana. Pasti terpancar sinar harapan bagi sesiapa sahaja yang ingin kembali sujud pada Yang Maha Pencipta. Tiada manusia sempurna di dunia. Walau apa sahaja yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua itu bukanlah halangan untuk kita kembali ke pangkal jalan. Sedarlah, sungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Oleh itu, kembalilah. Kami semua amat menyayangimu. Betapa kami amat memerlukanmu. Mengertilah. Kami semua menerimamu seadanya. Seandainya dahimu kembali sujud padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan Imam Muda adalah medan kebangkitan 8 anak muda untuk bergelar Imam Muda Unggul. Imam Muda yang bakal meneruskan seruan Islam ke seluruh dunia. Dari utara bawa sejahtera, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat, dari selatan terus bawa teman-teman. Bersama saya Akhil Hai menyaksikan Asy-Syabab dan Ar-Rijal terus bersaing dalam medan minggu ini. Sebelum kita lihat tugasan Imam Muda pada minggu ini, saya umumkan dahulu kedudukan Imam Muda berdasarkan keputusan markah praktikal hasil dari aktiviti luar pada minggu ini. Untuk 3 tangga teratas. Tempat pertama, Imam Muda Naufal. Tempat kedua, Imam Muda Hafiz. Dan di tempat yang ketiga bagi tangga teratas, Imam Muda Jabar.
terus ke tangga yang di pertengahan, tempat yang keempat. Imam muda Naim. Masih di pertengahan, di tempat yang kelima, Imam muda Ar-Razi. Dan sekarang kita pergi kepada 3 nama yang duduk di tangga terbawah, tempat yang keenam, Imam muda Megat. Seterusnya, tempat yang ketujuh, Imam muda Faris. Dan yang terakhir, di tangga terbawah, Imam muda Adan. Tapi perlu diingat, ini hanya 30% daripada markah keseluruhan. Manakala 70% lagi akan diumumkan selepas dicampurkan dengan markah tahriri, syafawi, ulum Al-Quran, sesi soal jawab dan saksiah diri. Perubahan kedudukan pasti berlaku. Nampaknya kedudukan kumpulan ada kelainan berbanding sebelum ini. Saya pasti persaingan antara Ar-Rijal dan Asy-Syabab sangat sengit kerana kedudukan mereka seri. Pada minggu ini, Imam muda akan keluar pada waktu malam di sekitar kota untuk mendekati golongan lelaki lembut dan perempuan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan wujud pada setiap masa, tidak mengira siang maupun malam. Pelbagai jenis dan ragam manusia yang kita dapat lihat serta jumpa di kawasan yang tidak pernah tidur selama-lamanya. Minggu ini, fokus Imam muda kepada tema lembut, keras, dan inilah kita mahukan. Imam muda perlu melihat, berjumpa, berkongsi, dan cuba membantu mereka. Sebelum itu, saya akan mulakan dahulu ujian syafawi, iaitu ujian lisan dengan Imam muda. Alhamdulillah. Sebelum itu, saya percaya para penonton yang ada di rumah atau di mana jua barangkali mau dengar slogan daripada kedua-dua kumpulan ini. Kita nak minta kumpulan Rijal jerikkan slogan mereka sekuat-kuatnya. Rijal. Ar-rijalu kabbir, kabbir, Allahu akbar. Allahu akbar. Asy-Syabab. Shin. Ba. Alif. Ba. Syabab. Sekarang kita akan mulakan dengan memukakan soalan kepada kedua-dua kumpulan ini. Dan saya berminat nak bermulakan dengan kumpulan Asy-Syabab. Untuk para penonton, ayat yang akan kita soalkan malam ini ialah surah Ali Imran ayat 38. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Syabab, sambungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Azim, syukran. Saya nak berbalik kepada Ar-Rijal. Kalau tadi kita dengar hafazan, sekarang kita nak mintakan terjemahan ayat itu. Ayat tersebut memberi maksud bahawa maka di sanalah ketika mana Nabi Zakaria AS telah pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini di mihrab. Dengan Nabi Zakaria berkata, Rabbi habli, ya Allah Tuhanku, kurniakanlah bagiku zurriyatan, satu zuriat keturunan yang baik dan juga bertakwa.
Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkaulah Tuhan As-Sami' yang maha mendengar rintihan hambanya. Ad-du'a yakni permintaan. Ya, Masya Allah. Zurriyatan tayyibah. Keturunan yang baik. Kalau yang lembut, keras ini barangkali tidaklah dimasukkan zurriyatan tayyibah ya. Terima kasih. Ini pusingan yang pertama. Sekarang kita masuk kepada pusingan yang kedua. Kalau tadi kita dengar syabab menghafaz ayat Quran, sekarang kita dengar pula ar-rijal ya. Dengar baik-baik. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Syukran. Apa kata kita bagi Syabab pula menterjemahkan ayat itu? Dan malaikat telah berkata, wahai Maryam, Allah, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Dan ingatlah. Barangkali sebelum tu. Wa idz qala. Dan ingatlah. Okey, siapa? Dan ingatlah, malaikat telah berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Wa tahharaki wastawa, dan telah menyucikan kamu ala nisa'il alamin. Di antara wanita-wanita seluruh sekalian alam ketika itu, kata tafsir Al-Munir. Wanita yang paling mulia di atas alam. Di atas alam. Terima kasih. Itu dia para penonton untuk pusingan yang kedua. Yang ini pusingan yang ketiga ni lagi berat. Saya akan pergi kepada kumpulan Asy-Syabab. Kalau dapat Asy-Syababnya, orang yang belum jawab soalan lagi. Ya Yahya, tolong berikan maksud Yahya dan juga Yahya dalam bahasa Ibrani. Saya nakkan makna Yahya tu dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Ya, kalau tak boleh, cakap kata tak boleh. Apa Yahya dalam bahasa Arab? Yahya. Wahai Yahya lah. Bahasa Arab, Yahya. Wahai yang hidup. Itu dia. Dalam bahasa Ibrani, Yahya. Ibrani, wallahu ta'ala. Itu dia. Kawan boleh. Maksudnya yang pernah dengar. Ya. Yohana ya? Yohana. Bagus. Ini soalan seterusnya. Sebutkan jumlah perkataan Zakaria yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan dua contoh nama surahnya. Ya. Sila. Zakaria disebut 8 kali di dalam Al-Quran. 8 kali, dan kita ambil dua surah. Surah ini sendiri iaitu Ali Imran dan surah Maryam. Masya Allah. Tafadhal. Saya akan berpindah kepada kumpulan Ar-Rijal. Ada hadis yang menyebutkan khairun nisa al-alamin arba'ah. Tolong jelaskan saya arba'ah. Maksud itu bilangan? Ya. Yang pertama Maryam. Ya. Kemudian isteri Nabi Khadijah. Kalau dapat lengkapkan sikit Maryam apa ini? Maryam binti Imran. Imran, okey. Khadijah binti Khuwailid. Binti Khuwailid. Ya. Fatimah binti Muhammad. Fatimah binti Muhammad. Dan yang keempat Asiyah. Ataupun dari yang lain, ya. Masyitah, iaitu penyikat rambut isteri Fir'aun. Taib. Baik, syukran. Ini soalan seterusnya. Mal murad bi Imran, ya, fi hadhihi al-ayah. Kama hafizta. Mal murad bi Imran. Siapa nak jawab ni? Itu Al-Imran di dalam surah Al-Imran ini adalah ayah kepada Siti Maryam alaihissalam. Ayah kepada Maryam ya. Taib. Ini soalan saya yang terakhir. Adakah Maryam dengan Nabi Musa ini dua beradik? Tidak. Ya, Hafiz. Maryam dengan Nabi Musa bukan adik-beradik, tapi dia berketurunan yang sama, Ali Imran. Tolong berikan berapakah jarak tahun antara Maryam dengan Nabi Musa? Jaraknya 1800 tahun. 1800 tahun. Syukran. Ijlis. Alhamdulillah, itu dia para penonton. Kita dah sama-sama dapat dengar kumpulan Ar-Rijal dan kumpulan Asy-Syabab. Ada juga yang nampak macam bengkok sikit kan? Itu perkara biasalah. Jadi sekian. Atrukukum hada wa ila liqa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru saja diberikan satu tugasan untuk buat kajian di kawasan metropolitan ni berkaitan dengan sosial yang berlaku di kawasan-kawasan ini. Tadi kami jumpa dengan golongan yang mengurut, masaj. Kemudian tadi bapuk pun ada, maknyah pun ada, pelacur pun ada. Kami cuba ceturkan tadi, nak tahu juga apa yang mereka alami. Cuma dapat sikit lah. Dalam waktu yang terdesak ni kita tak boleh nak sembang banyak, komunikasi yang banyak. Pasal mereka sangat terdesak untuk mendapatkan RM100, RM50, RM60. Sangat terdesak. Pengkit ni, dia orang mula perangai pengkit ni sejak zaman sekolah. Macam tadi ada seorang responden tadi, dia kata benda ni berlaku sejak zaman sekolah. Sebab masa dia sekolah tu dia bercampur dengan kawan-kawan dia banyak lebih kepada perempuan lah. Dan ada juga yang join pengkit ni sebab kecewa dengan lelaki. Mula kita fikir dia orang ni kasar ke apa kan. Selalunya bila kata pengkit kan, orang akan cakap, oh ini golongan ni kasar ni cakap. Tapi rupanya bila kita dekati dia, kita guna approach yang betul, kita jenis sempoi-sempoi, dia boleh terima. Sebab dia pun sendiri cakap, oh abang-abang ni sempoi lah. Macam tu dia pernah. So sekarang ni sebab masalahnya mungkin ada yang sergah mereka cara kasar tu, dia pun tak suka. Mula-mula memang tak selesa sebab tiba-tiba tu orang tengah lepak kan. Tiba-tiba datang macam tu memang tak selesa lah. Tapi bila dia orang macam dia orang berniat nak tanya kan kita kenapa jadi macam ni apa semua. So kita orang accept je lah benda tu, tak apalah, lepak sekali ke. Orang macam ni lah kita orang boleh buat kawan sebab dia macam nak membimbing kita kan. Sebab setengah-setengah orang dia macam menyalahkan kita orang kan. Asyik tengok kita orang macam ni, kita orang salah apa semua. Tapi dengan dia orang ni macam dia orang nak membetulkan balik lah apa yang tak betul lah. Memang benda ni memang tak betul lah kalau kira mata masyarakat kan. $109 mahal bos. Ini standard merah. Okey, pertama sekali apa yang kita dapat tadi, waktu kita orang jalan, kami tengok macam mana sindiket-sindiket ni dia offer masaj. Tapi sebenarnya bila kita tanya lebih detail tentang apa yang ada, package yang ada selain benda masaj tu, dia ada terang lah. Kalau you mau cerita lebih, you kena masuk dalam. Senang cerita sebenarnya memang bukan masaj yang dia offer kan. Sebenarnya memang terus kepada penzinaan tu sendiri. Seks lah. Direct kepada seks. Sebab macam mana kami cuba dekati, memang dia sebenarnya ramai yang tak boleh berbahasa Melayu sangat pun. Memang terus direct, terus cakap dengan tanpa segan silu, terus kepada perkataan seks dan sebagainya lah. Orang dengan sembang-sembang tu dia datang macam kenapa dia datang kat kita orang. Jadi tujuan kami datang jumpa dia orang tu nak research macam mana nak kaji macam mana apa sebenarnya matlamat dia orang yang ni. Jadi kita pun teman-teman tak percaya, tak sangka juga dia orang ni sebenarnya kira-kirakan gay lah. Diorang datang dengan kita orang pun elok-elok dan duduk cakap nak tanya sikit. So macam perasaan macam mula tak senang, tapi dah lama-lama tu saya rasa macam okey, dia macam dia pun niat baik. So kita orang pun layan je lah. Jadi bila kita orang sembang dengan orang tu, korek kan, tanya pengalaman dan sebagainya. Jadi akhirnya memang diorang mengakulah diorang ni kecenderungan lebih kepada lelaki. Dan setengah-setengah tu ada yang dulu pernah berkawan dengan wanita, tapi akhirnya dia tetap nak kepada lelaki juga. Dan kadang-kadang bila tengok perempuan tu dia dah tak suka dia dah. Hatta dia kata walaupun perempuan tu depan dia tu tanpa suara benar pun dia tak minat pada wanita. Bagi saya, research tu memang berjaya sebab kita orang jawab banyak. Tapi pendekatan diorang macam tak berjaya sebab diorang tak sediakan unsur-unsur nasihat ke apa ke. Just diorang nak dengar cerita kita orang. Just diorang bagi feedback pun tak ada feedback yang berunsur berubah ke apa ke, tak ada. So macam memang kosong je. So diorang dapat tapi diorang tak ada, kat kita orang tak ada apa pun. Dia orang ni sebenarnya kesedaran tu ada, tapi tak ada orang nak mendorong dia orang untuk nak jadi lelaki balik kan, lelaki yang sebenar balik.
Medan kali ini memfokuskan kepada tema lelaki lembut dan perempuan keras. Kehadiran mereka dalam masyarakat sebenarnya tidak mendatangkan masalah. Tetapi apa yang salahnya ialah tentang orientasi seksual mereka. Tanpa melengahkan masa lagi, Ar-Rijal. Permasalahan yang membimbangkan kini ialah tentang isu hubungan sejenis yang sememangnya diketahui umum semakin membarah dalam kalangan masyarakat. Kenapa? Kenapa boleh jadi sampai begini? Apa puncanya? Adakah silap diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat atau environment yang makin memang mungkin tak seimbang? Silakan Kumpulan Ar-Rijal. Okey, baik Ustaz. Sebenarnya hubungan sejenis ini memang dah berlaku daripada zaman Nabi Lut lagi. Ya. Sehingga ke zaman sekarang. Jadi antara punca yang berlaku menyebabkan hubungan sejenis ini berlaku di zaman sekarang ni adalah sebab pengaruh yang ada. Pengaruh Pengaruh suasana dan sebagainya. Jadi mereka ni bila diorang dah contohnya lelaki lembut lah. Saya. Jadi bila mereka ni lelaki lembut, mereka berjalan contohnya dalam asrama. Jadi lelaki yang lain bila tengok dia ni lembut, ambil kesempatan lah. Ada yang sampai sanggup ambil kesempatan ke atas lelaki lembut ni. Jadi bila lelaki lembut ni dia dah kena sekali, lepas tu dia nak lagi dan nak lagi dan nak lagi sehingga kan mereka sanggup menukar jantina mereka. Kena tu maksudnya kena dari segi kena seksualiti. dari segi seksual. I see. Okey. Jadi begitu juga dengan perempuan keras. Saya. Asalnya mereka ni mungkin bercinta dengan lelaki. Asalnya memang lembutnya memang fitrah lah. ni, Fitrahnya lembut asalnya kot. Tapi bercinta memang dia sifat lembut. Saya. Tapi bila dia dah putus cinta kerana lelaki tu, dia ada sifat anti lelaki. Anti lelaki. Anti lelaki. Memang nak tengok lelaki pun dia tak nak. Marah benar dia. Memang marah. Jadi sehingga kan mereka ni rasa daripada perempuan lain kena, baik aku jaga mereka. Jadi kalau aku jaga mereka, mereka tak akan dihina seperti diri sendiri. Gitu. Baik. Terima kasih Ar-Rijal. Now Asy-Syabab. Tadi kita dah dengar bagaimana kumpulan Ar-Rijal dan juga antum semua pun telah berkongsi pengalaman dan hasil daripada penyelidikan antum semua. So, dan pastinya kumpulan Asy-Syabab, kamu ada cadangan tak untuk kita semua membendung masalah ini? So, apakah pendekatan yang kamu gunakan dan apakah buktinya? Buktinya pendekatan kamu itu, uslub dakwah kamu itu, approach kamu itu berjaya membantu kumpulan kamu sendiri dalam tugasan kali ini. Silakan. Imam Muda Jabar. Ya Ustaz, pertamanya pasangan ini yang sungsang ini perlu didedahkan dengan elemen agama. Ya. Jelas dalam Quran Al-Karim surah Al-A'raf ayat yang ke-80, dalam surah Al-Ankabut ayat 28 menjelaskan tentang hal ini. Antaranya walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Mereka ni kena jelaskan bahawa apa yang berlaku hubungan sungsang ini adalah keji, fahisyah. Allah kaitkan dengan fahisyah, satu pekerjaan yang kotor, yang keji dan sebagainya. Maka jangan ikut hawa nafsu sendiri, jangan ikut naluri sendiri. Maka ikutlah naluri yang Allah telah tetapkan, iaitu Allah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Iaitu yang saya nak tekankan ialah pendedahan agama itu perlu dititik beratkan kepada mereka. Tak sabar nampaknya. Berikan sikit je. Saya kata kita tak ada undang-undang. Tak ada undang-undang. Enakmen untuk gay lesbian tak ada saya rasa. Belum lagi belum ada. Jadi kita wujudkan untuk banteras benda ni. InsyaAllah. Sebab orang tak takut. Ya, konsep Silakan. Konsep macam ni, kita bendung mereka ni daripada berada di khalayak awam. Kalau dia orang nak juga buat, jangan muncul di khalayak awam. Contohnya berada di kedai makan, sebab ini akan merimaskan atau akan mengganggu masyarakat awam. Dia akan menimbulkan stigma dan persepsi yang buruk. Terima kasih banyak kepada kumpulan Asy-Syabab dan kumpulan Ar-Rijal. Jawapan kamu pastinya akan difikirkan oleh semua umat di luar sana. Kami berada di kawasan ini bertujuan untuk menemui pasangan lesbian, Pengkit. Dan tentu ada misi kita ke sini, bukan saya saja datang. Kita nak bagi dakwah sikit, kita nak bagi nasihat kepada pasangan ini supaya balik semula ke pakar jalan, insya-Allah.
Kita selami tanya masalah mereka, macam mana punca dia start daripada bila, macam mana boleh jadi macam tu, macam mana keinginan boleh berubah kan. Macam mana kan. Fix sejak kecil. Sejak kecil rasa lepas ni 12 tahun, umur 13. Form 1 dah mula rasa lelaki kosong, tak boleh. Tak ada feel. Tak ada feel. Tadi saya ada bersembang dengan Imam Muda Arazi dengan Imam Muda Fadis. So dia orang tanyalah saya kenapa jadi macam ni, sampai bila nak jadi macam ni kan. So saya rasa macam okeylah pendekatan dia dengan saya. Dia okeylah, banyak membantulah. Dia tanya apa permasalahan, kenapa dia macam ni, dia bagi nasihat kan. Tapi kadang-kadang apa yang dinasihat tu pun ada juga yang saya tak boleh pakai sebab benda saya jadi macam ni dah lahir daripada diri sendiri kan. Daripada awal lagi dia jadi macam ni. Tapi dia tengok kawan-kawan dia, perempuan kawan-kawan dia ni dipermainkan oleh lelaki. Jadi dia pun letak bagi dia, mindset dia, lelaki semua sama. Try juga sekali tanya dia pernah tak tengok cermin, biar rambut panjang sikit, lipstick, baju burung, jalan pun ubah. Rupanya dia kata apa? Tak boleh terima lah benda tu sebab benda tu terpaksa kan. Macam hipokrit lah saya nak buat benda tu. Dia orang mengaku salah cuma naluri tu lahir. Jadi dia orang akan ada masa depan yang akan mengubah nanti insya-Allah. Lia ni bila interview tadi dia kata yang dia desperate dengan lelaki. Dia jadi macam tu sebab dia kata lelaki pernah kecewakan dia. Saya dah tak ada hati lah dengan lelaki. Kawan dengan perempuan lagi selesa sebab lelaki sekarang ni banyak desperate lebih. Tak boleh lari lah. Dia fitrah manusia ni kot macam mana pun mesti dia akan kembali kepada asal. Perempuan mesti nak lelaki, lelaki mesti nak perempuan. Nak suruh berubah dengan secara, nak cakap, secara cepat, so memang susah lah. So tapi cara dia saya boleh terima lagi nasihat dia. And then saya suka cara dia tegur sebab dia tak ada macam orang kat luar suka menghukum. Macam tu saja, tak tanya apa perasaan kita, everything. So dia orang memang hukum je. So okeylah, saya boleh terima seorang. Dan saya yakin dan saya doakan pada Lia, dia akan temui suami yang penyayang berserta hari nanti insya-Allah. Kami sama-sama doakan insya-Allah. Hari tu ada kami jumpa golongan 3 orang lelaki tu malam hari tu. Jadi bila dah approach lama-lama tu rasa macam walaupun dia ada gangguan sikit kan dengan Imam Muda Megat. Jadi kami rasa macam dia nak sangat kami datang ke rumah kan. Jadi kami cuba cabar dia pula. Kami kata kami nak cuba interview dia pula. Lebih mendalam apa sebenarnya yang berlaku dengan dia, macam mana dia mula dan sebagainya. Jadi dia terima rupanya kan, dengan hati yang terbuka, dengan open minded, dia terima untuk kami semua pergi ke rumah dia. Mula-mula saya pula yang takut diorang datang kat sini. So diorang imam, saya ni macam ni kan. So diorang nak ke datang rumah saya. So dalam hati saya segan, saya takut. Lepas tu diorang datang mula-mula borak-borak, imam makan. So okey lah, diorang layan saya pun macam orang biasa, orang yang normal. And then kita orang solat sama-sama. And then kita orang borak-borak, hati ke hati, cerita apa. Saya rasa pada mulanya saya segan. Tapi lama-lama dengan reaksi diorang yang macam boleh masuk dengan saya, macam diorang nak berkongsi, saya rasa saya boleh terima. Jadi kami duduk dalam bilik, kita kongsikan masalah, kita bongkarkan rahsia yang ada, cuba kita mengenali apa sebab mereka bergelumang dengan perkara sebegini. Dan akhirnya kita dapat beberapa isi penting, ya, Nufal? Bila kami lihat hidupnya seperti biasa, sembahyang, dia juga berlatar belakangkan agama, sekolah agama, SMKE. Dia juga berkerjaya, ada seorang jurusan undang-undang dan sebagainya. Tapi apabila dikupas sedikit sebanyak berkongsi macam mana hidup dia sekarang, sebenarnya dia berada dalam satu kehidupan yang sangat kronik lah bagi saya apabila dia menjalankan hubungan sesama jenis dengan suami orang. Saya harap diorang tak pandang rendah dengan orang macam kita. Walaupun depan-depan kita dia cakap okay, tak kisah semua kan. Tapi dalam hati kita tak tahu pun diorang fake ke betul-betul ke. Saya harap diorang jaya lah.
kembali bersama dalam Medan Imam Muda. Bersama dengan saya pada kali ini, Nini dan Fik yang menjadi jemputan khas untuk kita pada hari ini, dan mereka akan berkongsi pengalamannya dengan Imam Muda. Dan kali ini, sesi ini akan dikendalikan oleh Naqib Imam Muda Fatah. Baik, Alhamdulillah. Apa khabar ke-88 Imam Muda kita pada hari ini? Alhamdulillah. Tahniah diucapkan kerana masih kekal di minggu yang ke-7 kumpulan rijal dan kumpulan syabab. Alhamdulillah, hari ini kita berasa beruntung kerana menerima jemputan, menerima tetamu yang khas, iaitu Nini dan Fik, yang saya percaya ke-88 Imam Muda mampu menjawab segala persoalan yang berada dalam minda Fik dan Nini, insya-Allah. Dan kita harap pertemuan kali ini mampu merungkaikan apa yang menjadi persoalan untuk selama ini. Silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya Imam Muda Faris, apa yang Imam Muda cakap tadi kan, orang golongan macam kami ni kena asingkan daripada masyarakat. Tak rasa ke benda tu macam menghukum kita orang? Bukan nak membawa kita orang ke membetulkan keadaan kita orang lah. Tentang mengasingkan ya? Mengasingkan daripada masyarakat kan. Okey, dia bertolak pada hadis Nabi yang disebut akhrijukum min buyutikum, betul? Buyutihim, akhrijuhum min buyutihim. Maknanya keluarkan mereka daripada rumah-rumah mereka. Ini kalau kita nak ambil step yang terus, orang kata step yang paling last sekali lah. Kan? Kita kena ambil pendekatan yang baik dulu bagi saya lah. Kan? Pengasingan ni kita buat selepas semua benda tu terlampau teruk dah. Sampai orang kata orang buat selamba je benda macam ni, sampai orang tak pandang ni satu benda yang rosak. Kan? Kita risau sampai tahap macam tu. Mungkin Nabi bagi pencegahan, suruh asingkan dia bersama macam penyakit kita kata ta'un sendiri kan. Ta'un ni dia tak boleh kita keluarkan dia pada kawasan, akan berjangkit dengan orang lain. Maknanya Nabi arahkan supaya orang macam ni dikekalkan di satu tempat. Maknanya bukan biar saja dia ni, biar mati begitu, tak. Kita akan didik dia. Bukan asing ni kita kata kita buang dia daripada masyarakat, tapi kita nak ambil konsep, kita nak didik dia. Itu yang kita nak. Baik, ada penambahan daripada ahli kumpulan yang lain? Kumpulan syabab? Memang istilah Al-Quran atau istilah Nabi yang Nabi gunakan. Di zaman Nabi sendiri, gejala yang disebut sebagai pengkik, lisbengkik ini amat berkurangan. So, bila sedikit itu, jadi Nabi gunakan penegasan supaya halau ataupun asingkan mereka dengan kelompok masyarakat yang bertamadun. Tapi dalam suasana kita pada hari ini yang amat berceramuk dengan macam-macam keadaannya, perlukan pendidikan yang tuntas. Maka bagi saya, mendekati itu sangat wajar. Umpamanya, kami juga bersama dengan Fifi dan juga Fik dan juga Nini. Kami bersama dengan anda supaya kami lebih mendekati, dapat merasai, dapat menjiwai apa yang anda semua alami. Dan saya yakin ada jalan keluar pada setiap masalah yang kita hadapi. Dan kita semua mencari puncanya dan solusi kepada masalah yang kita sedang hadapi. Itu saja. Ayuh, tamam. Alhamdulillah, maknanya dakwah ni bukan hanya pada marah kan? Dakwah ni hanya ada pada hikmah, insya-Allah. Jadi ada persoalan lagi yang ingin ditujukan ke kumpulan rijal ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, pada zaman sekarang, masyarakat sekarang selalu memandang hina, kira saya boleh kategorikan golongan yang ganjil lah. Sebab dia lain daripada lain. Tapi bila dia berbuat baik, orang still pandang hina. Bagaimana pendapat imam-imam muda? Okey, kumpulan Ar-Rijal. Nini tanya ni macam mana ni? Dia pun solat juga, dia pun puasa juga, ya. Zakat juga, tapi dia jadi golongan yang terpinggir. Macam mana ni? Sebenarnya di dalam Islam, Islam sangat melarang seseorang individu Muslim untuk memandang sangkaan yang buruk pada individu Muslim yang lain. Sebab Allah SWT berfirman, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul ahadits."
Seperti mana disebut dalam hadis dan juga dalam Al-Quran, jangan kamu bersangka buruk kepada seseorang. Sebab itu bila sepatutnya dalam konsep Islam, bila kita melihat orang yang jahil ataupun orang yang lari daripada jalan Islam yang sebenar, Allah ajarkan kepada kita wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bila kita berhadapan dengan orang begini, kita berkata dengan kata-kata yang baik. Dan juga kita cuba mendekati mereka dan cuba memahami perasaan mereka dan kita berkongsi. Sebab setiap individu itu bertukar menjadi satu masalah baginya, pasti ada puncanya. Jadi kita kena rawat daripada puncanya itu sendiri berbanding daripada kita lebih banyak berhukum. Itu yang ditetapkan dalam agama Islam. Benar, mungkin kalau saudari kata walaupun kita sembahyang, walaupun kita puasa seperti orang lain, tapi kenapa kami yang dipandang serong oleh orang lain, walhal ramai lagi orang yang berzina, membuang anak dan sebagainya, betul kan? Jadi di situ sebenarnya konsepnya apabila sudah jelas encik saudari sendiri kata bagaimana perbuatan itu adalah sesuatu yang lain daripada yang lain. Dan sebenarnya memang itu adalah satu yang lain daripada yang lain, yang mana Tuhan sendiri dah kata itu adalah satu perbuatan yang mana Tuhan sendiri tak suka. Dan sebab itu manusia apabila punyai sikap seperti mana saudara Imam Muda Hafiz kata, punyai sikap saling suka bersangka buruk, suka menuduh, memang bukan salah saudari dan sebagainya untuk menjadi mangsa, tapi di situ menyebabkan pintu terbuka kepada mereka ni yang mana tidak berpendidikan yang cukup, dengan mudah saja berkata-kata buruk, membuka ruang untuk mereka mengutuk. Jadi sekiranya pada hemat saya, sekiranya kita tidak melakukan perkara yang dibenci oleh Tuhan tu, maka saya rasa tidak ada ruang itu dibuka walaupun kita buat sebanyak mana keburukan dan kebaikan. Baiklah, terima kasih kepada kumpulan syabab, kumpulan rijal yang insya-Allah saya rasa mampu merungkai sedikit sebanyak persoalan yang berada di minda Fik dan Nini, insya-Allah. Alhamdulillah, para penonton yang budiman, kita bertemu lagi. Dan tugasan pada minggu ini memang mencabar, menguji keberanian dan ketabahan para imam muda. Apa yang saya lihat, kesemua barisan imam muda boleh berkomunikasi dengan sesiapa sahaja tanpa membeza-bezakan mana-mana golongan sekalipun. Inilah apa yang kita mahukan daripada barisan imam muda. Pastinya akan ada pula imam muda yang bakal menamatkan perjalanan mereka pada minggu ini. Untuk itu saya jemput kedua-dua mursyid, iaitu Imam Muda Ashraf dan Imam Muda Hizbur, untuk umumkan dua nama imam muda yang paling rendah jumlah markahnya untuk setiap kumpulan dan berikan komen tentang prestasi mereka berdasarkan tugasan minggu ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum imam muda semua. Dan kita dah berjaya sampai ke medan pusingan ataupun kita kata minggu yang mana kawan-kawan kita dua orang sudah pergi meninggalkan kita. Dan pada tugasan yang baru-baru ini kita lakukan, tugasan praktikal di mana imam muda ditugaskan untuk bertemu dengan golongan-golongan yang kita katakan sebagai gay, lesbian dan sebagainya. Tetapi sepanjang tempoh kita melakukan kerja-kerja dakwah ini, kadang-kadang tu ada yang tidak konsisten, yang kita tidak perasan. Sebagai contoh, kita menggunakan konsep targhib wa tarhib. Konsep galakan dan juga konsep memberi ancaman ataupun tegasan sesuatu benda yang merupakan kesalahan. Apabila kita terlalu sangat mendekati, terlalu sangat berseronok, terlalu sangat kita menceritakan tentang betapa kita nak mendekati mereka dan kita rasa macam nak menyelami hidup mereka, kita terlupa dalam konsep tarhib untuk memberi ancaman kepada mereka. Sehingga kan, sebagai contoh, Imam Muda Nafal, Imam Muda Hafiz, seronok sangat. Saya pun tak tahu sebab apa seronok sangat. Sampai orang boleh main janggut, gede-gede kan? Boleh seronok pijit pipi. Nampak macam kita tak berapa tegas pun menunjukkan jatuhnya hibah kita. Tabah kumpulan Ar-Rijal. Tapi kumpulan syabab pula lain. Imam Muda Faris, Imam Muda Razi. Kita masuk ke kawasan yang bukan tempat kita sebenarnya. Kita datang sebagai imam muda, bukan penguat kuasa. Jadi kita datang dengan kamera sebagainya.
jaga lidah kita. Jangan kita datang, jom kita serang itu, jom kita pergi sini, jom kita pergi sini. Kita bukan pengat puasa. Kita kena ingat, masuk kandang kambing, mengembek. Masuk kandang harimau, lari cepat-cepat. Saya akan umumkan nama markah yang terendah bagi kumpulan Ar-Rijal. Di sini kita menjemput imam muda Adan dan imam muda Megat tampil ke hadapan. Saya rasa ini dari segi pemerhatian kami sebagai mursyid. Semoga anda menerimanya. Saya serahkan kepada imam muda Hizbul. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa yang saya lihat di atas medan seperti tadi, anda diuji berhadapan bila ditanya di soal tentang Al-Quran, di soal tentang apa itu, anda jawab dengan baik. Alhamdulillah. Kepada kumpulan Syabab, peranan Imam Muda Jabar, alhamdulillah, tabarakallah, hebat sebagai ketua dalam kumpulan Syabab. Cumanya ada juga yang mengambil kesempatan di atas kepetahan beberapa sahabat-sahabat kita, biar dia orang jalannya. Aku tunggu dulu. Kemudian Imam Muda Faris. Imam Muda Faris, hati-hati dengan attitude, ya. Attitude kita kadang-kadang kita terlepas, kadang-kadang kita nak berdakwah, kadang-kadang kita anggap benda itu baik bagi kita, tak baik bagi orang. Jadi itu kena jaga. Jadi secara keseluruhannya Syabab, alhamdulillah baik. Manakala kumpulan Ar-Rijal, saya ucapkan tahniah kepada Imam Muda Hafiz. Ya, tadi bila di atas medan, anda yang beria-ria, bercakap, sambung menyambung. Anda dan juga Imam Muda Naufal. Bila ditanya, diajukan soalan, anda cuba. Jawapan yang anda beri, alhamdulillah. Saya rasa memang hebat. Setiap soalan yang dijawab memang menepati apa yang ditanya. Secara keseluruhannya pun saya amat kagum. Dia boleh jawab Ustaz Hizbul, ya, tapi belum tentu betul. Ya. Ya, belum tentu betul lagi lah tu. Sebab pemarkahan tu mudir yang akan letak. Tapi secara keseluruhan saya berpuas hati, insya-Allah. Kumpulan Syabab markah yang paling rendah sekali, saya mempersilakan Imam Muda Faris ke depan dan Imam Muda Naim. Tafadhal. Sila Ustaz. Itu dia para penonton, kehebatan dua mursyid kita dapat memilih dan dapat menilai kedudukan para imam ini. Itu adalah pada pandangan mereka, tetapi keputusan yang sebenarnya berada di tangan saya ini. Dengan ini, saya sudah sampai saatnya, saat yang paling mendebarkan para penonton dan juga kami bertiga. Saya mohon maaf seandainya apa yang saya umumkan ini amat menyedihkan dan amat memberi kesan kepada kami yang selama ini bersama-sama mereka. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya malam ini, saya umumkan imam muda yang akan menamatkan perjalanannya pada minggu ini. Yang pertama ialah Adan dan imam muda Naim. Ya, para penonton, bak kata orang tua-tua, kalau sudah ada tempat berteduh, kenapa panas yang dicari? Sebagai penghargaan kepada dua imam muda yang akan meninggalkan pentas ini, maka dengan ini kita akan
berikan mereka dengan pakaian rasmi oleh kedua-dua mursyid kita. Silakan. Semangat kebangkitan diteruskan. Imam Muda Adan dan Imam Muda Naim, selamat berjuang di luar sana dengan imej Imam Muda. Pelbagai cabaran bakal kamu tempuhi. Medan Imam Muda kini tinggal 6 orang yang masih meneruskan perjalanan mereka. Persaingan dua kumpulan kini menjadi semakin hebat. Siapakah pula yang bakal menamatkan perjalanan mereka pada minggu hadapan? Pastinya, debaran semakin dirasai. Saksikan perkembangan Imam Muda ini dalam Kapsul Imam Muda setiap hari Isnin hingga Khamis hanya di Astro Oasis Inspirasi Sanubari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.